Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Husna Kamilah binti Muhammad Kamrul dari Unit Sejarah 1 akan berkongsi tentang isu pelaksanaan sejarah lisan di Malaysia, bagaimana ia berkait dengan pengurusan kurikulum sejarah sekolah rendah serta ciri guru sejarah yang berkesan dalam mendidik generasi celik sejarah ini. Seterusnya, mari kita lihat apa itu pelaksanaan sejarah lisan. Dalam pelaksanaan sejarah lisan, terdapat beberapa isu utama yang perlu diberi perhatian agar maklumat sejarah yang diperoleh itu benar-benar sahih dan berguna. Yang pertama, kaedah pemeliharaan dan pemuliharaan. Rakaman suara dan video daripada orang sumber perlu disimpan menggunakan teknologi yang selamat seperti cloud storage dan sandaran digital melalui pen drive. Jika tidak dijaga, bahan ini boleh hilang ataupun rosak. Digitalization in education has become a common buzzword. But what does it really mean for our education system, and how does it contribute to the development of better students? Such a difficult question. What do you want to know about digitalization? What do you mean? I want to know how it helps the development of better students in the future. It's the current what we call trend, and then everybody is going for a digital world. But the most important thing is about how you manage. And that's why I mentioned just now, instead of using it as a tools, but we have to manage it as a digital. Yang kedua, pemilihan orang sumber yang berintegriti. Kita mesti menemubual individu yang benar-benar mengalami peristiwa sejarah tersebut. Integriti orang sumber penting supaya maklumat yang disampaikan tidak diputarbelitkan. Yang ketiga, kesahan dan kebolehpercayaan. Maklumat yang diperoleh melalui sejarah lisan perlu disemak semula dengan dokumen rasmi atau rekod bertulis. Ini memastikan fakta yang dikumpulkan benar betul dan bukan sekadar pandangan peribadi. Daripada apa yang sekarang sekolah kami sedang lakukan, iaitu bersama-sama membuat promosi maklum balas berkaitan dengan program yang sedang kami jalankan. Selamat pagi Tuan. Selamat pagi. Terima kasih kerana memberi kami peluang untuk biasanya kami menjalankan dasar-dasar lah atau membantu kerajaan untuk menyampaikan dasar-dasar kerajaan, dan Denggi ini pun sebenarnya adalah satu dasar kerajaan juga yang kami jalankan dan kami terangkan kepada orang ramai juga. Yang keempat, proses banding silang keterangan saksi. Bandingan maklumat daripada beberapa orang saksi perlu supaya dapatan kajian itu lebih kukuh dan menyeluruh. Ini menunjukkan penggunaan pemikiran kritis dalam menilai orang sumber. Yang kelima, peralatan rakaman. Peralatan seperti mikrofon, kamera dan perisian rakaman memainkan peranan penting. Rakaman yang jelas membantu penyelidik ini mendapatkan maklumat dengan tepat dan mudah difahami untuk kita sebarkan kepada masyarakat. Isu-isu sejarah lisan ini sebenarnya sangat berkait rapat dengan pengurusan kurikulum sejarah di sekolah rendah. Dalam kurikulum, guru berperanan untuk menyusun kandungan sejarah supaya sesuai dengan tahap murid, kemudian menggunakan bahan bantu mengajar seperti video, peta minda dan rakaman sejarah lisan bagi menarik minat murid. Yang ketiga, merancang pengajaran berasaskan standard kandungan dan standard pembelajaran supaya aktiviti sejarah lisan itu menjadi pengalaman bermakna yang bukan sekadar hafalan.
Jadi melalui sejarah lisan, ini murid dapatlah mendengar kisah sebenar daripada saksi sejarah yang melalui kisah itu, kemudian menghubung kaitkan antara masa lalu dan masa kini, dan yang ketiga ialah menyedari kepentingan menghargai perjuangan generasi terdahulu seperti Mat Kilau, Tok Janggut dan juga Datuk Maharaja Lela. Untuk menjayakan pengajaran sejarah, guru perlu memiliki ciri-ciri guru sejarah yang berkesan. Antaranya, pertama, berpengetahuan luas. Maksudnya di sini guru memahami kandungan sejarah serta mampu mengaitkannya dengan isu semasa. Yang kedua, kreatif dan inovatif. Guru menggunakan pelbagai pendekatan seperti simulasi, video sejarah lisan dan teknologi digital. Yang ketiga, berfikiran kritis, di mana guru menilai sumber sejarah dengan bijak termasuk dalam pelaksanaan sejarah lisan itu sendiri. Yang keempat, bersemangat dan berkarisma. Maksudnya di sini guru menyampaikan kisah sejarah dengan penuh emosi dan inspirasi. Yang kelima, beretika dan berintegriti. Di sini guru menyampaikan maklumat sejarah dengan jujur tanpa memanipulasi fakta yang sebenarnya. Maka guru sejarah bukan sekadar menyampaikan fakta tetapi membangunkan jiwa murid untuk mencintai sejarah bangsa. Maka kesimpulannya, pelaksanaan sejarah lisan dan pengurusan kurikulum sejarah memerlukan gabungan antara teknologi, etika dan kreativiti guru sendiri. Apabila guru itu memahami isu-isu sejarah lisan dan penerapan pendekatan yang bermakna, murid bukan sahaja belajar tentang masa lalu tetapi juga belajar untuk berfikir, menghargai dan membina masa depan. Jadi, dengar suara masa lalu, ciptakan masa depan dengan ilmu. Terima kasih kerana menonton.